10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah saja. 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Ali. Lagi-lagi Pak Ali. Yang kau diam-diam sendiri. Dia tak timbul lagi bagaimana, Cik? Pak Ali nak main kayu 3 lah. Rafi, sekarang juga kita tengok Pak Ali. Sekarang juga, Cik? Sekarang juga. Senangnya dalam hati kalau beristri 2 seperti dunia. Mana yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk kena kahwin 3. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Kahwin 3. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Oh, Cik Rapi. Cik Rapi, bolehkah Pak Cik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi, Pak Ali. Sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada 1 bulan ke 1 bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya-Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh sehingga besok pagi. Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa, Pak? Apa yang telah terjadi, Pak? Begini, Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau kali apa ni? Cuba kau tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku juga. Bodoh! Makan gaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Saudari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Saudari yang cantik jelita, ini bapaknya ya? Saya. Sakit ya? Ya. Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Ya. Kesian. Saya ni manusia lembut hati, tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Saudari, ambil wang ini RM50, bawa bapak pergi jumpa doktor ya.
Ambil. Jangan malu. Ambil. Gitu. Hari ini saya tolong saudari. Besok-besok saudari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik Encik tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik, Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani, amboi, sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya, Pak. Pegang. Tuan, InsyaAllah bulan depan saya akan jelaskan. Tak payah Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini. Free of charge. Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. Baik. Ada makna tu. Kenapa abang termenung lagi? Makanlah supnya. Makanlah Jamil, makan. Baik, Pak. Kenapa abang terkejut? Abang terbayang wajah kau di dalam sup ini, Pak. Hai. Oh, Adinda. Nasib baik kau tidur. Adik sayang. Kenapa, Bang? Aku ingin kau. Itulah, Abang tidur tak lacik kaki. Doris, Yes, sir. please come in. Okay, sir. Yes, sir. Doris, please address this letter to Tan and Wong Company. Sir, with reference to your letter dated the 21st of March 1962, I hereby confirm to purchase that particular piece of land at $1.27 a square foot. Besides, I love you. Oh, my darling, can you see the old ones dreaming for the young ones? Satu je. Doris, please cancel this. Tolong panggilkan Rafi kamu. Very well, sir. Cik Rafi, Cik Jamil panggil. Ada apa, Cik?